Assalamualaikum. Hari ni aku nak pergi tengok pokok durian belakang rumah aku ni. Dia berbuah. Tapi tak tahu musim dia ke tak. Jom aku nak tengok ada ke tak yang luruh. Ini kau. Tu dia. Aha. Banyak ke ni? Tahu dia buat apa ni. Aku pun pelik lah. Kenapa kera kat belakang rumah aku ni banyak? Lepas tu dia berkumpul kat sini. Aku pun tak tahu. Aku tengok semalam, lah ada durian. Aku tak tahu ni musim durian ke tak. Tuh, ada durian. Nampak tak? Aku masuk dalam. Tu dia. Tu durian. Ui, bau durian lah. Bau. Lah. Ni, tengok ni kau. Ni. Kalau tangkai dia macam ni, maknanya kera. Kera yang ambil. Bau tu tak masak lagi. Kera. Bau ke tak? Ni tak bau ke? Apa muda lagi? Jauh nak masuk. Aduh. Tengok belah sana. Macam ni baru syok. Jom, cek. Ada. Durian. Ya. Ni pokok salak ni. Pokok salak. Banyak ni. Bau durian lah. Banyak ni durian. Tengok. Kesian dia orang. Tak sempat nak jatuh lagi, kera dah jatuhkan. Ya. Busuk. Tak ada rezeki lah hari ni. Aku tak tahu sangat pasal durian ni. Tapi tu je lah yang aku tahu. Kat belakang ni ladang sawit. Ladang sawit.
Oh. Ha. Hmm. Abah aku cakap dah musim dia. So dia macam orang kata durian tak jadilah. Durian tak jadi. Tapi ni ada. Kera makan elok je. Oh, pelik Kera. Banyak ni. Bukan jatuh betul ni. Kera yang bagi jatuhkan. Yeah. Gurau je. Tak apalah korang sampai sini je lah. Nanti kalau ada durian yang betul-betul punya dia jatuh, nanti aku bagi tahu Nanti tengoklah aku nak buat konten apa ke nanti. Makan durian ke. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Satu, korang kena kalau cantik share. Nanti aku ada upload video baru, korang akan tepat. Okay. Durian aku. Korang komen aku, aku buat konten apa kena tahu. Korang, okay, bye.